Bang, inilah one set dalam barang KS7 komplit ada punya barang. Sekarang kita starting ajar macam mana nak pasangkan KS7 first. Kita masuk dengan gun. Okay, nampak oiling dengan mulut ni kita masuk. Yang penting nak kena fit. Okay, baru nakkan masuk. Ini cara masukkan. Okay, lepas tu kita ambil yang quick connect ibu ini, yang nut lalam besar sikit. Ni kan 2 biji, satu kecil satu besar. Kita ambil besar ni untuk masukkan piping outlet. Nakkan masuk saja. Lepas tu anda dah boleh jadi quick connect. Tak payah selalu pergi cabukan nut dia ni. Okay, mau pasang, tak mau keluarkan. Okay, outlet ni sudah pasang siap. Lepas tu sekarang kita ajarkan masuk dengan piping punya quick connect. Ini one set. Mulut ni kita masuk dalam mesin sama juga. Siap, masuk. Lepas tu ambil pipe ni, kita bukakan nut ibu luar ni, masukkan pipe dengan getah oiling dia. Okay, masukkan hose, tengok nak ratakan. Lepas tu kita lock masuk. Okay, and then boleh pasang jadi quick connect juga. Okay, lepas tu belakang pipe mulut ni masuk dengan tapis. Lepas masuk tapis, kita masuk dalam tank. Itu aja. Ini bahagian pipe sini. Ini yang cara pertama. Okey, cara nombor 2. Okey, kalau anda rasa satu tapis tak cukup, anda boleh keluarkan pipe ini yang quick connect yang tembaga ini, keluarkan, simpan naik. Okey, buka kan semua. Lepas tu simpan elok-elok. Anda ambil yang lagi satu set yang tapis nombor 2 ni. Okay, tapis second nombor ni masukkan. Intake tempat sama juga. Okay, so dia ada 2 tapis untuk cover kat keadaan dalam tangki tu kotor sangat atau pipe itu dah berkarat, banyak abu karat-karat, satu tapis rasa tak cukup, anda boleh pakai 2 tapis. Mulut depan pun sama juga. Keluarkan nut, masukkan dengan ni mulut. Okay, intake masuk. Lepas tu masuk kat tapis. Okay, ini cara nombor 2. So dia ada 2 cara boleh untuk anda pakai lah. Last, okay, kita ada gun, boleh masuk extension panjang sama juga. Anda masuk dengan nut. Okay, and then ini kepala untuk quick connect, masukkan depan sini. Bentuk dia ni macam, kalau anda rasa pertama panjang sangat, aku nak pendek saja, senang bawa, boleh bukakan extension ni, masuk dengan quick connect noiser ni ke mulut depan kan pun boleh juga. Lepas tu ambil noiser, klik masuk aja. Ini untuk quick connect noiser punya cara bentuk pasang. Lepas tu cara nombor 2 untuk one step. Orang cerita aku nak satu step kali, aku boleh panjang boleh lebar noiser tu sama juga. Ini noiser all in one, masuk dengan gun. Okay, anda boleh nampak depan muka dia. Okay, tutup, nampak. Ini lebar kipas. Keluar ni bentuk macam noiser ni 40 darjah. Okay, lepas tu buka habis, tengok akan nampak dia jing buka. So nampak dia akan keluar macam bentuk noiser yang size 0 itu, tajam. Lepas tu quick connect all in one, dia boleh sambung dengan snooting yang free dalam kotak ini. Cara pasang macam mana? Lumayan senang. Okay, tekan saja. Nah, ada bentuk bunyi, ada bunyi tik sekali, dah siap. So ini isi shampoo, kan tembak, sini akan keluar dengan shampoo. Ini bahagian kan sudah siap. Okay, lagi satu, nak pakai dengan pipingan pun boleh juga. Anda ambil ini quick connect untuk masuk ke pipe-nya tokok, ikat kuat sini, masuk, terbalikkan dengan ni, anda masuk dengan pipe bahagian sini. Lepas tu masuk, okey, bentuk. Baik, kita tengok jelas sikit okey, bentuk saiz ni untuk piping ni stokok, keluar dari SJJ punya pipe stokok, masuk dengan mulut quick connect, pipe intake pakai quick connect tembaga yang besar ni. So ini cara untuk piping. Dah.